Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmin Syamis bin Muhammad Asmawi dari Elektif Pendidikan Kesihatan 1. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi RPH dalam kod subjek PKS 3143. Untuk pengetahuan semua, rancangan pengajian harian saya bermata pelajarankan pendidikan kesihatan kelas 14 tari, bilangan muridnya 20 orang dan pada tarikh 23 Mac 2025. Jadi, tema dalam rancangan pengajaran harian saya pada kali ini iaitu perhubungan. Dan tajuk dia merupakan yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Jadi dalam bentuk SK dan SP pula, standard kandungannya ialah 5.1, kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan harian, iaitu menjalin perhubungan sihat dengan orang lain bertemakan kasih sayang. Seterusnya, standard pembelajaran 5.11 menyatakan kepentingan menyayangi diri dan orang lain, serta 5.12 menunjuk cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada orang lain. Untuk pengetahuan yang sedia ada pada murid tersebut, murid pernah mengalami kasih sayang ataupun berasa kasih sayang bersama keluarga ataupun di sekeliling mereka. Dan pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menyatakan tentang kepentingan menyayangi diri sendiri, ahli keluarga dan orang lain, serta menjalankan ataupun menjelaskan melalui contoh cara meluahkan perasaan yang sesuai dalam kehidupan seharian mereka. Jadi pada kali ini saya dapat menekankan tentang perhubunganlah antara murid-murid dengan rakan sekeliling mereka ataupun di masyarakat di luar sana. Jadi dengan secara tidak langsung, murid dapat mempelajari satu perkara yang baru tentang mengenai satu hubungan yang positif dan kita perlu elakkan hubungan yang negatif. Okey, baik, yang seterusnya iaitu EMK, iaitu elemen merentas kurikulum, iaitu nilai murni, teknologi maklumat dan komunikasi serta bahasa. Dan nilai murni saya menerapkan tentang kasih sayang, toleransi, hormat menghormati dan kerjasama. Saya yakin dengan adanya nilai murni, TMK dan bahasa yang telah saya gunakan dalam RPH ini, saya yakin murid dapat mempelajari satu perkara yang lebih mendekatkan diri mereka kepada sesuatu yang positif. Seterusnya, untuk pengisian kurikulum pula, saya menekankan strategi pembelajaran yang konseptual, konstruktivism, pembelajaran akses diri dan pembelajaran mastery. Dengan pembelajaran ini, mereka dapat mempelajari satu perkara yang baru dalam sesi pembelajaran mereka dan kaedah yang saya gunakan iaitu perbincangan, pemudahcaraan dan penyelesaian masalah. Jadi, dalam perkara ini saya telah sediakan kuis dan seumpamanya bagi murid menjawab soalan yang mereka telah pelajari selama satu sesi pembelajaran ini. Kemudian teknik PAK21, saya menggunakan peta writing, saya menggunakan storytelling, lepas tu menggunakan strategi mengaplikasi dan menganalisis. Jadi dalam perkara ini, murid dapat berfikir secara kemahiran berfikir aras tinggi dengan cara menjawab soalan-soalan yang telah saya sediakan dalam rancangan pengajian harian saya. Dan saya yakin dengan ada bahan bantu mengajar seperti slide interaktif, tayangan video, peta minda, lembaran kerja dan kotak misteri dapat memberikan mereka satu kelainan ataupun satu tarikan kepada mereka untuk terus belajar mengenai pendidikan kesihatan dengan cara yang seronok dan interaktif. Baik, masuk kepada seindaksi, saya menayangkan video pendek iaitu Iklan Raya Fekra 2025. Tayangan video pendek ini saya yakin murid-murid dapat menumpukan perhatian mereka mengenai video tersebut kerana secara lumrahnya murid-murid ni mudah tertarik dengan benda-benda yang membuatkan mereka rasa nak tengok benda tu. Maknanya mereka tak tahu tentang iklan ni tapi mereka akan tahulah
cara penyampaian dia macam mana, apa semua. Dan kemudian setelah saya tayangkan, saya akan berajukan soal jawab lah kepada mereka. Jadi dengan secara tidak langsung, saya menggunakan kaedah TMK, iaitu menayangkan video, dan nilai murninya keyakinan dan kasih sayang. Namun mungkin ada kekurangannya, seperti mungkin segelintir murid tidak dapat ataupun tidak faham akan pemberian daripada tayangan video pendek ini tersebut. Namun saya akan jelaskan kepada mereka sekiranya mereka tidak faham. Baik, pada langkah yang pertama, proses perkembangan mereka. Jadi saya meminta murid untuk membuka buku teks muka surat 87. Ini saya membahagikan dengan memainkan peranan lah murid-murid ni. Mereka akan baca dialog mengikut watak yang diberikan secara berpasangan, dan kita akan melakukan perbincangan secara dua hala, serta murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan berdasarkan kertas warna yang dipilih. Jadi murid memberikan idea mereka berdasarkan soalan yang berbentuk peta minda yang disediakan oleh saya. Namun dalam masa yang sama, mereka juga akan memahami sesuatu konsep yang telah saya cuba tekankan, iaitu elemen hubungan. Dengan cara ini, saya yakin murid-murid dapat memikirkan satu perkara yang positif bagi diri mereka. Walau bagaimanapun, mungkin sesetengah pelajar tidak dapat mengikut sesi main peranan tersebut, dan saya perlu menekankan lagi lah untuk ataupun memperluaskan lagi dialog supaya semua murid dapat merasai watak yang berkaitan dengan perhubungan tersebut. Pada langkah kedua pula, saya akan bermainkan permainan kotak misteri. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dengan cara ini, mereka perlu menjelaskan cara meluahkan perasaan melalui contoh yang sesuai dalam kehidupan seharian. Pada masa ini, saya akan menggunakan bahan bantu mengajar saya, iaitu kotak misteri. Jadi dengan adanya kotak misteri, saya akan beri kepada murid akan perlu berfikir, mereka perlu cabut, dan mereka perlu berfikir cara untuk meluahkan perasaan melalui contoh yang sesuai dalam kehidupan seharian mereka lah. Jadi saya akan membahagikan kepada ketua kumpulan tentang kotak tersebut, dan ketua kumpulan perlu menerima sampul kecil yang berisi soalan dan jawapan untuk cara meluahkan perasaan melalui contoh yang sesuai dalam kehidupan seharian mereka. Walau bagaimanapun, berkemungkinan tidak semua pelajar dapat bermain permainan ini kerana mungkin tidak cukup masa yang diperuntukkan dalam perancangan pengajian harian. Baik, pada langkah yang ketiga, iaitu penilaian. Dalam langkah ini, saya menekankan tentang penggunaan bahan digital kepada murid-murid. Semestinya mereka sangat suka mengenai bahan-bahan yang interaktif dan bahan yang menggunakan teknologi. Sebagai contoh, bahan digital inilah. Jadi saya telah sediakan satu word wall ataupun satu aplikasi yang menggunakan word wall, di mana murid-murid perlu menyelesaikan tugasan tersebut di hadapan kelas. Jadi berdasarkan bahan digital tersebut, murid dikehendaki untuk menjawab soalan dan memberikan jawapan yang betul berdasarkan kehendak soalan. Jadi, saya yakin murid-murid akan meminati dengan cara yang sebegini. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat kekangan seperti capaian internet, itu menjadi salah satu punca bahan digital ini tidak dapat diteruskan dan tidak dapat memberi keseronokan kepada murid-murid. Namun, setiap masalah mesti ada penyelesaian. Jadi, saya amat menekankanlah tentang penggunaan bahan digital ini kepada kanak-kanak supaya mereka dapat dengan izin mengeksplor sesuatu benda yang baru dalam diri mereka. Untuk
rancangan pengajaran harian yang terakhir iaitu penutup. Saya akan melakukan sesi soal jawab dan rumusan isi pelajaran. Dengan cara ini, murid-murid dapat mengetahui apa yang mereka pelajari daripada awal hingga akhir dan mereka dapat sesuatu perkara ataupun pengetahuan yang baru dalam hidup mereka tentang cara untuk meluah perasaan, untuk menyayangi orang-orang lain. Jadi saya yakin mereka dapat mempelajari satu hubungan ataupun dapat menerapkan satu hubungan positif antara mereka dan rakan-rakan mereka ataupun di sekeliling mereka. Itu sahaja dari pembentangan refleksi RPH saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.